Game Evil Within yang pertama popular dengan keangkeran yang sangat tinggi. Sesiapa yang pernah menghadapinya pasti teringat makhluk Shibal Sekya bernama Laura ini. Kenapa dia begitu menakutkan? Rupa merangkak gaya hantu Ju-on itu sebiji macam Royal Revenant dari Elden Ring yang terlebih dos kafein. Jeritannya terkiak kaung macam orang gila dan mechanical one hit KO miliknya cukup untuk membuatkan jantung anda tercabut secara drastik. Misi paling Pokemon sekali ialah The Craftsman's Tool. Dikejar dalam lorong sempit sampaikan silap hari bulan. Pemain boleh tercirit dalam seluar sebab benawi ini boleh mengejar sambil teleport. Memerlukan timing menembak valve yang tepat. Kalau tidak, kita pula yang kena rangkulan maut dia. Sudahlah nak membakarnya memerlukan mancis, tapi bekalan yang diberi sangat kedekut macam harga minyak dunia. Sekali mati, kena hadap semula dari checkpoint asal yang jauh di sana tu. Mungkin sudah tiba masa untuk anda bersara dan mula bermain The Sims sahaja. Di sana, paling mencabar pun cuma membina rumah tanpa bumbung. Bukannya terjegil urat leher dikejar raksasa bertangan banyak. Main game biarlah tenang, bukannya untuk tambah penyakit darah tinggi setiap hari.